Ya Allah, aduh, lambatnya aku datang sekolah hari ni. Aduh, tak tu. Jangan dah ramai dah berkumpul kat Dewan. Aduh, harap tak kantor lah ya. Aduh, okay, kita duduk. Aduh, okay, nice. Mak, cikgu. Ya, kenapa cikgu ya? Kamu tu, kenapa datang lambat? Saya ingat saya tak nampak kamu ke kamu datang lambat tadi, Macam mana kamu boleh datang lambat hari ni? Dah lah first day sekolah pula tu. Ramai tunggu sebab kamu lah lambat tau. Nasib baik kamu datang cepat sikit. Selalunya lambat sangat. Kali ni cepat sikit, okey? Kalau macam ni, macam mana kamu nak menjadi pengawas sekolah? Aduh, nak jadi pengawas sekolah, kenalah rajin datang awal, disiplin kena jaga. Pandai pun pandai dah, tapi itulah, datang awal sikit, okey? Aduh, maaf cikgu. Saya tadi sakit perut dekat rumah. Makan pun semalam makan mi celup sebenarnya. Lepas tu dengan nasi lemak lah. Inilah. Itu yang lambat sangat sakit perut pagi tadi. Maaf cikgu ya. Tak apalah cikgu, saya minta maaf sangat-sangat. Tak sabarlah. Okey geng, cikgu pun dah habis cakap dah. So kiranya kita kena masuk kelas lah pula ni. Aduh, dah lah jomlah kita masuk kelas. Sekarang cikgu marah kang. Aduh, dah lah jomlah kita masuk kelas geng. Cikgu apa hari ni? Oh lama, Cikgu Zarul lah pula. Aduh, Cikgu Zarul ni dah lah garang. Alamak, habis aku. Aduh. Kenapa ramai sangat dalam kelas ni? Aku rasa kelas ni cukup untuk 8 orang. Aduh. Mungkin yang tak ada kelas tu mungkin PJ aku rasa. Macam mana diorang boleh sesat dalam ni? Yang tak ada kelas PJ sana. Aduh, korang ni. Sian kami nak belajar ni. Aduh. Keluar. Jangan penuhkanlah kelas kami. Okey, macam tu lah cerita pada 1980-an. Lepas tu dia cerita ke 1987. Ya Allah, faham juga aku rupanya cikgu tu ajar. Korang faham tak geng? Faham lah kan? Dah lah jom lah geng. Ni pun dah waktu rehat dah cikgu. Dah waktu rehat cikgu. Boleh rehat dah kan? Okey geng, cikgu kata boleh rehat geng. Jomlah kita rehat kan. Jom kita rehat. Aduh, macam kita masak apa lah hari ni. Tak sabarnya sekolah ni nak kata besar pun besar juga ni. Tapi tak ada lah besar sangat kan. Dah lah jomlah kita tengok makanan apa hari ni macam kita masak. Let's go. Ramainya hari ni. Mungkin kawan-kawan aku nak pergi main bola. Diorang dah main bola dah siap. Aduh, tak apalah, kita tengoklah makanan apa ada hari ni. Beratur kat mana? Beratur kat sini lah. Aduh. Kita beratur elok-elok. Sekarang cikgu marah kang. Aduh, cepatlah sikit aku ni dah lah lapar. Aduh. Tak apalah, aku tak nak makan dah hari ni. Itulah, duit pun bawa RM1 je. Maklum lah, kita bukannya orang kaya. Aduh, diorang ni main bola cikgu. Cikgu Zarul main bola lagi. Tapi tak nak lah, aku tak suka lah bola geng. Aduh, ada bola kerancang jugalah dekat sini. Tapi mana bola dia geng? Sekolah ni pun bola hilang juga. Mesti orang buat ni. Aduh sikit ni. Apa ni? Uji Noob. Tiba aku mana ada Noob. Kenapa Cikgu Nadim? Aduh, pengetua Nadim kenapa? Ada apa masalah ke dengan saya? Aduh, janganlah ada apa-apa masalah. Aduh. Kenapa ya cikgu? Masuk bilik saya kejap. Alamak. Masuk bilik cikgu. Aduh. Pasal apa pula nak masuk bilik cikgu? Aduh. Baiklah. Aduh. Cikgu. Kenapa cikgu? Kenapa ramai-ramai masuk geng? Sikit je yang masuk. Kenapa korang masuk? Aduh. Pergi nanti cikgu marah kang. Keluar. Nanti cikgu marah kang macam mana? Aduh, kenapa cikgu? Aduh, sabar jap. Nak duduk macam mana? Nak berdiri macam mana pun. Saya nak cakap apa cikgu? Prestasi saya cikgu. Kenapa cikgu dengan prestasi saya? Saya rasa saya okey je semasa dalam sekolah ni cikgu. Kenapa cikgu? Aduh, Cikgu Zafran pun dah macam marah je. Kenapa cikgu? Dah lah jomlah, kita nak masuk kelas lagi. Lari dululah. Saya kira cikgu ada dalam kelas. Sekarang dia cakap apa kat aku kang? Aduh, kelas aku. Okey, cikgu dah ada ke? Aduh, cikgu dah ada. Alamak. Ini seat aku. Nak duduk.
Aduh, cikgu tu cikgu Zarul ke? Tak apalah, cikgu Zarul mesti faham kan. Aduh lah. Weh, Riz, kau pergi mana tadi, Riz? Aku tak nampak lah kau tadi. Kenapa kau duduk atas meja ni? Cikgu mana bagi duduk atas meja? Cikgu dah ada kursi kan? Kau ni mesti kelas lain kan? Janganlah duduk sini. Aduh, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu bagi surat amaran band kan baru tahu. Cepatlah pergi sana. Sagi kang. Cikgu bagi surat amaran. Aduh. Dah lah. Pelik-pelik lah kelas kita ni. Macam-macam jenama pun ada. Jenama pula. Macam-macam orang pun ada sebenarnya. Aduh, tengok jap. Ramai juga. Alamak, cikgu ni dah kenapa je cikgu? Aduh, kenapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Nadim. Cikgu, saya boleh cakap. Aduh, cikgu nak cakap apa pula tu? Aduh, takutlah pula aku dengan Cikgu Nadim ni. Kenapa kau Kais? Duduk. Itu pengetua kita kat depan tu. Alamak. Kenapa Cikgu Zarul? Seram semacam saya ni. Kenapa cikgu? Alamak. Riz, tolong aku Riz. Kenapa korang duduk atas meja ni? Nanti kan pengetua kan band korang daripada sekolah ni macam mana? Kayai. Aduh, jangan kacau Kayai. Siapa yang mau apa tu? Saya tak dapat baca. Siapa yang mau jadi pengawas sekolah boleh stay untuk mengambil borang. Pengawas sekolah. Riz, kau nak tak jadi pengawas sekolah, Riz? Bolehlah kita jadi. Kau tepilah. Aku nak cakap dengan Riz. Riz, boleh tak? Dapat buku daripada cikgu. Ni suratnya ni. Baik ya cikgu. Sekejap saya tengok sekejap. Saya tulis nama lah. Nanti saya pass kat Riz Riz nak Riz. Aku pass kat kau Riz. Kau mesti nak jadi pengawas kan? Ambil. Tulis nama. Nanti kau bagi kat Cikgu Zarul balik. Aku ni nak jadi pengawas. Tak sabarnya nak jadi pengawas. Itu memang cita-cita aku daripada lahir. Aduh. Kenapa ni Kazius? Kau dah kenapa ni? Kau janganlah bunuh aku. Alah, pistol pula dah. Pedang mainan kan? Aduh. Aku ni rasa macam best dah nak jadi pengawas ni. Aduh. Okey cikgu Ali, sekarang ni yang first nama ni, nama dia Riz. Jadi cikgu minta dia masuk dulu Okey, jangan panggil Riz, masuk Riz. Ya cikgu, kenapa ni saya Riz ni? Kenapa cikgu? Saya dah terpilih jadi pengawas ke? Manalah tahu kan? Sabarlah dulu Riz. Baru nak berjumpa ni Tadi nanti kamu cerita sebab apa kamu nak jadi pengawas dan kenapa nak sangat jadi pengawas. Saya aja ada pengawas cikgu sebab saya tampan nanti boleh cari awal cikgu ni. Saya pandai. Lagi satu saya nak jadi pengawas ni sebab boleh jaga kawasan sekolah, jaga kebersihan dan jaga akhlak murid-murid lain yang kami kalau dia buat masalah. Saya akan marah dia orang tulis nama dah hantar ke cikgu. Saya memang betul-betul nak jadi pengawas cikgu. Boleh ke saya jadi pengawas cikgu? Saya minta masalah. Sebab dulu dan sekolah dah pernah jadi. Okey, bagus satu sebenarnya. Tapi tak apa, nanti saya akan cari dulu. Tapi kamu tak boleh keluar lah. Saya nak panggil Uji pula. Mana Uji? Dah tenang aku ni. Cikgu pun dah panggil sebenarnya ni. Jomlah kita tengok cikgu cakap apa. Assalamualaikum cikgu. Aduh, sabar je cikgu. Nak habis adjust tempat lah saya. Cikgu, apa cerita cikgu? Saya ni jadi pengawas ke? Sabar. Belum tanya lagi. Kamu ni sama macam Lisa ditanya dulu. Sabarlah cikgu baru nak tanya. Maaf cikgu, saya excited sebenarnya. Kenapa cikgu? Macam mana cikgu nak tanya apa cikgu? Jadi kamu ni kan selalu main di itu ini. Tapi kenapa kamu nak jadi pengawas? Kenapa tak jadi budak biasa kan lagi best? Saya bukan macam tu cikgu. Saya ini mempunyai akhlak yang baik. Rajin pun rajin. Saya ni suka nak tolong orang. Sama dulu waktu sekolah dulu kan, sekolah rendah kan, saya ketua pengawas. Saya selalu tolong cikgu, tolong jaga disiplin. Kalau dia orang marah saya, cikgu nak tulis nama, saya marah dia orang balik cikgu. Saya tak takut cikgu. Itulah cikgu. Okeylah, kalau macam tu kita tengok episod kedua kamu jadi ke tak? Yang lain jangan lupa tengok episod 2 nanti. Kita tengok Uji jadi tak pengawas. Okey cikgu. Jadi saya tunggu episod kedua. Geng, ini baru episod 1. Jangan lupa episod 2 ya.
Okey geng, macam ni lah video pada hari ni. Episod 1 saya di sekolah heavy. Jadi siapa yang belum subscribe, korang boleh tekan subscribe, and then jangan lupa tekan like and then share. Marilah kita ramai-ramai ke episod 2 nanti. Saya jadi tak pengawas. Korang rasa jadi tak pengawas geng? Jadi siapa yang nak tengok TikTok saya senang, kau tulis Vince, nanti dia terus keluar. Jangan lupa follow dan subscribe akaun ni. Nanti episod 2 korang jangan lupa tengok kan. Jadi apa lagi, saya pun ada buat baju sekolah. Siapa nak beli baju sekolah, korang boleh lah pergi baju ya, pergi beli baju ya. Tak pelik-pelik saya. Okey, jadi thank you. Mari kita lihatlah watak-watak pada hari ni. Okey, kita ada Yim, ada Silver, ada Amar Raza, lepas tu ada Zarif, GR, Akil, Zafran Gamer, Hazim Gaming. Thank you lah kepada diorang ni juga kan. Memeriahkan RP kita pada hari ini. Tengoklah, banyak sebenarnya. Okey, kita sambung Nadim YT, Kais, Kiai, Strak sebagai Damia. Damia tu partner live saya kan, kalau korang nak tahu. Yang mana tak tahu tu, tahukanlah. Ada Fan Huji, ada Strong Mikael, ada Kuro, ada Cookie, dan juga kita ada Riz, yang di mana watak kawan saya sendiri, Mr. Logo, Kailus, Aura, Zaro, dan juga yang terakhir, marilah kita tengok siapa terakhir. Dan ada Zari kepada adik Zafran. Jadi geng, korang semua jangan lupa subscribe and like, share the video geng. Semoga korang enjoy tengok video ni. Okay, jangan lupa pula korang tunggu episod 2 nanti. Okay, bye bye semua. Bye bye.